Saya bongkarkan satu rahsia Rahsia apa? Macam mana nak buat air jagung yang sedap. First kali korang kena ada inilah, Ibu Jagung brand Double Lion dengan sirap Double Lion. Sirap ni hanya untuk pewarna sahaja. Lepas tu kita masukkan susu pekat. Okey, dia kurang macam gini. Ibu Jagung ni agak-agak je lah. Lepas tu kita titikkan sirap ni sikit je, mungkin dalam 4 ke 5 titik ke, untuk warna dia lebih cantik. Lepas tu geng, ini bahan rahsia dia. Garam ni sikit je untuk bagi dia rasa lebih special. Air panas kita masukkan sikit. Lepas tu kita goda dia. Tengok, dia punya colour nampak cantik. Okey, kalau korang nak lagi cantik, korang titikkan lagi sikit. Dia akan jadi macam warna orange sikit lah. Okey, kalau tak warna dia macam kuning saja. Tu nampak colour dia cantik kan. Lepas tu kita masukkan air batu. Ais dah masuk. Lepas tu kita titikkan dia dengan susu cair, bagi dia lagi rasa berlemak. Nampak tu. Lepas tu korang cari dekat pasar raya jagung macam gini. Macam saya guna jagung dalam tin je. Air jagung ni sebenarnya antara menu yang terlaris lah dekat restoran kari kambing Berangan. Ramai customer saya yang order air jagung ni. Nampak simple, tapi dia ada rasa yang istimewa. Cantik kan? Lepas tu kita ambil straw. Pastikan straw kita guna straw yang baru Jangan guna recycle punya straw. Sebab bukan apa, sebelum ni ada satu customer ni dia cakap dengan saya, awak punya straw ni bekas orang ke? Untuk makluman, straw yang kita guna semua straw baru. Okey, kalau tak cukup yang ini nak membuktikan straw baru, saya tunjuk saya tunjuk satu kotak straw. Ini dua paket. Ini satu kotak belum buka lagi. Tengok ni. Satu kotak geng, tak guna lagi straw ni. So takkanlah straw yang kos dia tak sampai 10 sen ni pun saya nak recycle. Okey, berat tuduhan tu. So tak apalah, benda pun dah lepas. Harapnya tak menjadi isu lagi lah straw second hand ke apa ke. Okey, so kita duduk sini dulu. Kita nak bandingkan air purple ni dengan air kuning ni. Kita minum yang purple dulu. Air purple ni sedap. Kita rasa air jagung ni pula yang warna kuning ni. Bismillah. Air kuning ni lagi sedap geng. Tak percaya, korang try buat kat rumah. Okey, nak Berangan, mari.